Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Ya, hari ni guys aku nak try casting dan bawa anak aku pergi bottom guys. So air hari ni memang cantik, tapi aku dah lewat guys, air dah besar. Okay, baru running engine. So hari ni bawa 2 orang ni guys. Bapak. Okay. Ini bawa anak aku ni guys. Okay, rasa isteri aku menemani sebab yang ni agak nakal sikit ni. Makan apa Karis? Cheese bun. Pergi mana? Laut. Pergi laut. Oh. Okay guys, sana laut guys, sana laut. So kita nak mancing kat sini ni. Spot biasa aku mancing, tapi angin agak deras ni. Pergi laut, okay. So guys, let's go. Aku nak try. Harap ada hasil. Nasihat Bapak lu. Berapa ni? Apa dengan nasihat Bapak Kimi Mato? Lepas kau. Besarkan, ya Allah. Besarkan je. Mama, sambil leduk ah. Besarkan rumah. Bukan. Leduk awak, laju mah. Oh guys, tak guys. Besar tu. Lebih besar. Ini lebih. Allah. Ini kenapa cak? Baik. Kayak lalu so. Akip so tepi mah. Kip kat tepi. Kau lagi kip. Duduk tepan kip. Kau duduk tepi mama ah. Jangan kau jatuh. Tak tu. Mancing kamu tu. No. Ayah. Enak. Tahu kita dapat ikan ni. Masa dia kau tu kan? Saya dah. Jangan Dulu. Oh, kayak lalu tu. Tali halus. Nah. Aduh. Kau ikan kap. Roma benua. Allah. Mau kali patek siap dah. Aku tali halus tu aku takut. Oh Akbar, kita samain. Lama lah. Oh. Tali halus jauh. Ke kue tu ni dia nak ambil ikan yang kecil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai-pandai kan dia tu ikan tu dia tu. Aku sultan. Tapi baru. Rasa tu benda ikannya nangis. Apa? Macam ni aku nak dirok dah. Sekejap. Ya Allah, sayang. Nangis mah. Nangis. Gimana? Lagi. Kejan ke? Kejan? Macam nangis. Tapi butai. Lagi lagi. Masuk lagi. Ya Allah. Allah, takut dah mah. Ya Allah, sangkut. Aduh, sayang. Mama itu mah. Ambil kau ni mah. Kau putih mah. Ya, kau yang laju mah. Kan. Mama, lejok. Jangan. Senangin mah. Lejok. Pas mah. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sikit gila aku. Kip bisa ikan oleh kip. Alhamdulillah. Guys, lapar ikan kurau. Yang gumat tu. Tak sakit-sakit guys. Aku pakai tengok mata kail kecil. Oh, gigil lah. Oh, good size tu. Hati-hati. Tunggu Papa buka mata kail loh. Loh, sambil ajak buka oh. Ya. Allah ya Tuhan. Guys. Dapat gurau guys. Kip. Alhamdulillah Kip. Alhamdulillah. Ya, mantap. Makasih ya semua. Makasih ya Allah, cakap. Makasih ya Allah. Alright guys. Wih, panas guys. Sekarang pukul 5 dah. Okay, tapi masih panas guys.
Tadi dah dapat strike seekor kurau guys. Alhamdulillah rezeki aku bawa anak aku dengan bini aku hari ni. So guys, aku nak try mencari belangkas lagi. Aku nak try sekejap sebelum aku nak balik. Kampung aku tu seberang tu je guys. Seberang tu. Okay, so aku nak cari belangkas dulu. Okay, ni spot dia guys. So aku nak turun guna jalan ni, tepi ni, turun sini. So aku nak pergi sana, ngerjah air ni. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil. Lama dah aku tak mencari belangkas ni guys. Okay, alang-alang aku dah berada dekat sini, seberang ni. So guys, Allahu Akbar. Aku nak cari belangkas. Tangan apa pada skip tadi? Apa lagi? Kayu pada ni. Ya, kayu tengah-tengah. Yang jalan tu, apa maksud dia? Makan sangat tu. Boleh. Kamu jangan degil kali Syah. Duduk. Tak. Duduk elok. Ya. Duduk elok-elok. Dah jangan degil. Ikut cakap mama. Itu je kau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan meredah sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam juga. Allahu Akbar. Dalam juga. Paras pinggang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Belangkas dulu guys. Semoga ada belangkas. Lama dah aku cari, zaman-zaman aku dulu cari belangkas ni. Kalau dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak lihat-lihat di dalam air. Kita harap ada jemput belangkas. Jalan tebing. Ini sangat air ni guys. Silap tak ada belangkas. Jadi kita cuba je. Kalau ada rezeki adalah guys. Mana ikan berenang. Aku pakai polarized, nampak. Tak ada guys. Semula guys. Tak ada belangkas lah. Mungkin air ni jernih sangat ni. Kalau sini jernih lah ni. Inilah setakat kejernihan ni. Tak jernih sangat kalau kita pakai ni guys. Cari. Hai. Ya. Kerja bagus. Alright. Kerja bagus kan ni Galis. Mencari belangkas ni. Tapi tak ada belangkas Galis. Sekejap, alang-alang. Ya, alang-alang kita mencari belangkas dulu. Tapi ni mana tahu ada rezeki. Kalau ada lah. Kalau tak ada macam mana? Tak ada belangkas guys. Ada belangkas tu. Ada peluang. Kita balik guys. Supaya kita dah dapat ekor ikan. Okay. Kita balik saja guys. Belangkas tak ada. Kita balik. Let's go. Kita dah dapat rezeki.